Keranamu, kalau nak berjaya dengan bergaya bukannya senang. Kini kita telah memasuki hari yang kedua di Persidangan Halal Eksekutif Kebangsaan 2024. Kali yang ketiga telah diadakan di sini. Dan alhamdulillah pada hari kedua ini perkongsian ilmu-ilmu daripada para pakar telah pun kita dengar dan mendapat sambutan yang hebat daripada para peserta. Telah anak muda beri peluang kepada negara. Pilihan di tangan kita, jatuh bangun bersama-sama. Aku lakukan ini keranamu. Selagi ku bernyawa, ku perjuangkan segalanya. Keranamu, keranamu. Alhamdulillah, daripada hari pertama sehinggalah pada hari yang kedua, banyak input dan maklumat-maklumat yang baru dapat kita perolehi sepanjang persidangan ini. Bermula dengan dasar halal negara yang dibincangkan, dan alhamdulillah pada hari yang kedua ini ditutup dengan forum yang melibatkan wakil-wakil daripada bahagian pengurusan halal daripada negeri-negeri yang berbeza. Negara kita kukuh, ambil yang jernih, buang yang keruh. Hari ini kita lihat satu perpaduan, satu jalinan berbilang kaum hidup aku dengan aman. Bahagia sejahtera Malaysiaku selamanya. Harapan Malaysiaku hingga sampai bila-bila. Aku lakukan ini keranamu. Selagi ku bernyawa, ku perjuangkan segalanya. Tahniah saya ucapkan kepada setiap penganjur. Ini merupakan platform yang terbaik kepada semua halal eksekutif. Nak dapatkan sejahtera mesti ada halal eksekutif. So kita inginkan juga kepada semua halal eksekutif ini mendapat maklumat yang tepat dan juga yang terkini berkenaan dengan pensijilan. Bring the changes, bagi masa PMS